Comel. Rindunya 3 tahun dah tak raya sekali dengan Mak Abah. Kak Ngah, merah tubik ni. Ni you tengok pun merah raya ni. Jap. Saya mengisytiharkan bahawa tarikh Hari Raya Puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia telah ditetapkan pada hari Sabtu, Ledah 21 raya Mac satu kan. 2020. Tak kejut mana raya tahun ni. Bah makan-makan tak makan gapo. Kak Ngah, jawab lontong lah. Dok pun kena daging. Tak kok. Sedap kok. Tak dok separuh mawak dulu ni. Makin pula dengan tepak. Jadi sedap. Bunyi ke apa? Ambil. Astagfirullahaladzim, Acik. Apa ni? Okey dah. Belong Kak Ngah, kakak. Tengok Acik ni. Apa? Astaghfirullahalazim. Boleh ke orang kaki? Tadi. Sudah. Belum, kau ambil belum? Kau belum. Hello. Boleh jatuh ni. Apa jatuh? Jatuh mana? Jah ambulans. Jangan lapu-lapu. Seri tadi, tak ada ke satu pun. Dah. Kau tak ada cerita kamu satu pun. Dia mungkin bekok sendiri sajalah. Dah. Jatuh tu kak, mungkin jatuh tempat tinggi tu kan. Nanti buah batu je dah. Sama raya. Raya. Sama raya dek. Dah. Kalau aku gila. Bang gelik. Duduk dulu. Acik okey dok. Nali orang saat ni Acik jatuh depan orang. Alah lah, tak ada urusi lah. Orang jatuh ni memang sekara je. Orang lain tak apa. Apa sukanya? Ya dah. Nampak. Okey tak? Okey lah kan? Ingat dulu Mak Ima Abah sini deh. Dengan doktor ni kan? Itulah rindunya. Itulah esok raya. Sunyi serul raya lepas Mak Abah tak ada. Yang berbeza sayu tanpa sahut dan suara, tiada tubuh memeluk bahu harum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dulu masa Mak Abah ada, malah lagi sejik belakang. Tahu tak apa. Abang lu tak mau pergi. Dulu Acik ni bagi incah lemah, jaga api lemah. Oh, lu. Lepas tu kaya apa? Kisah je. Oh, joloh lah jaga. Dia angin pun. Tahu itu legam ni. Semua patah kuli. Tak ada makan. Aduh dah. Kak Ngah, marilah. Ma, Abah. Anak-anak Mak Abah mari raya ni. Selamat Hari Raya. Allahumma ghafir li dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Dengar kita ada satu sama lain, kita kena jaga satu sama lain. Jangan ada buat balas-balas. Sebab kita kan satu family. Ma, Abah, terima kasih sebab besarkan kami dengan kasih sayang. Didik kami dengan sabar. Ajar kami erti hidup dan keluarga. Raya tentang yang masih ada. Namun untuk yang telah pergi, kasih tetap tak pernah hilang.